Bro, jom borak sikit pasal tahun 2026 ni. Aku serius tengah cari cara nak buat side income tapi yang realistik lah. Yang betul-betul boleh jalan untuk orang biasa macam kita ni. Yelah, pening kepala tau. Harga barang semua makin naik. Tapi gaji macam tu juga. Kau ada tips tak? Cara buat duit online yang tak tipu-tipu, yang boleh mula dari rumah je? Soalan kau ni memang ramai yang tanya. Bagus kau fikir dari sekarang. Sebenarnya kan, untuk 2026 ni, peluang tu banyak lagi. Cuma, kita kena smart sikit. Tak perlu pun modal besar-besar. Yang paling penting, kena konsisten. Jom, aku tunjukkan beberapa cara yang paling realistik untuk orang Malaysia. Okay, Cun. So, kita nak mula dengan apa ni? Mestilah yang paling senang dulu kan? Affiliate marketing ke? Tepat sekali, affiliate marketing ni masih lagi relevan dan sangat kuat. Konsep dia simple je, kau tolong promote produk orang lain, lepas tu kau akan dapat komisen untuk setiap jualan yang datang dari link kau tu. Paling best, kau tak payah pening kepala pasal simpan stok. So, platform mana nak guna? Kau boleh daftar je dengan Involve Asia, Shopee Affiliate atau yang tengah meletup sekarang, TikTok Shop Affiliate. Komisen dia pun boleh tahan, biasanya dalam 5 hingga 20%. Contoh paling senang, kau buat je video review barang dapur ke, gadget ke dekat TikTok atau Instagram. Dan ini bukan sembang kosong tau. Ramai orang dah berjaya buat dalam RM1,000 hingga RM3,000 sebulan hanya dengan cara ni. Ingat, semua ni tanpa perlu pegang satu pun barang dalam stok. Okey, yang tu bunyi macam menarik. Tapi, ada satu masalah sikit. Aku ni jenis segan depan kamera. Tak suka sangat buat video atau tunjuk muka. Ada jalan lain tak? Jangan risau. Tu masalah biasa. Untuk orang macam kau, ada cara lain. Dan ini boleh jadi senjata rahsia kau untuk tahun 2026. Jadi freelancer dengan bantuan AI. Cara dia senang je. Pertama, kau tawarkan servis. Contohnya, tulis artikel, buat desain atau edit video pendek. Kedua, kau gunakan tools AI macam ChatGPT atau Canva AI untuk tolong siapkan kerja. Ketiga, cari klien. Boleh cari kat platform macam Fiverr, Upwork ataupun dalam grup-grup Facebook Freelance Malaysia. Setiap kerja tu kau boleh dapat dalam RM50 hingga RM300. Dan yang bestnya, potensi pendapatan dia lagi tinggi. Kalau kau rajin, tak mustahil boleh cecah RM2,000 hingga RM4,000 sebulan. Mantap juga tu. Okey, soalan seterusnya. Aku selalu nampak orang buat dropshipping dekat Shopee dengan Lazada. Benda tu masih okey ke sekarang? Soalan bagus. Dropshipping tu masih okey, tapi saingan dia sekarang ni sengit gila. Jadi untuk 2026, kita kena upgrade sikit cara kita jual barang tanpa pegang stok ni. Cuba tengok perbezaan ni. Daripada buat dropshipping biasa yang dah ramai sangat orang buat tu, apa kata kau cuba print on demand? Kau boleh jual t-shirt atau mug dengan desain yang kau buat guna AI. Atau, lagi satu pilihan yang lagi power, kau jual produk digital. Contoh, e-book resipi ke template Canva ke. Bestnya, kau buat sekali je tapi boleh jual berkali-kali. Sebab, cuba tengok ni, margin untung untuk produk digital boleh sampai 90%. Kau siap sikit je, jadi untung kau jadi maksimum. 90%? Gila lah. Okey, soalan paling kritikal untuk aku. Dan aku rasa untuk ramai lagi yang tengah dengar. Ada tak cara yang betul-betul zero modal, RM0 je? Boleh start tak? Mesti ada. Pilihan pertama dan paling popular sekarang ialah content creation. Buat je video TikTok atau YouTube Shorts pasal apa-apa yang kau minat. Bila dah banyak views, kau boleh dapat duit. Serius, ramai student dah buat RM500 ke RM2,000 sebulan macam tu je. Selain tu, kau boleh jual barang-barang terpakai dekat carousel atau jadi virtual assistant untuk bisnes-bisnes kecil. Okey, sekarang aku dah nampak banyak gila pilihan. Sebelum aku terjul, ada tak tips-tips penting atau macam reality check yang aku kena tahu? Okey, ini benda paling penting aku nak kau ingat. Tolonglah, jangan percaya janji manis atau skim kaya cepat semalam. Benda tu tak wujud. Semua yang kita bincang ni perlukan usaha dan masa. Tak ada jalan pintas. Jadi, ni kunci dia. Pertama, mula kecil-kecil. Jangan keluar duit dulu. Guna apa yang percuma. Kedua, wajib belajar skill AI. Terutamanya cara nak bagi arahan dekat AI. Ketiga, kena konsisten. Buat setiap hari. Last kali pasal cukai macam SST tu, jangan risau dulu. Itu cerita lain bila income kau dah ratus-ratus ribu setahun. Sebab realitinya macam ni lah. Bulan pertama, mungkin kau dapat dalam 2 hingga 500 je. Tapi kalau kau teruskan, dalam 3 ke 6 bulan,
pendapatan 1,500 hingga 5,000 tu sangat-sangat realistik. Kuncinya, sabar. Wah, okey. Clear gila penerangan kau. Aku rasa aku dah decide. Aku nak cuba start dengan freelance guna AI dulu. Bunyi macam paling kena dengan aku. Cakap pasal tu, kau ada contoh prompt yang bagus tak? Nice choice. Pasal prompt tu. Boleh. Tapi, kita simpan untuk sesi akan datang. Boleh? Kita kupas khas topik prompt AI terbaik untuk buat duit 2026. Untuk sekarang, kau fokus dulu dan juga apply salah satu cara ni. Okey bro, terima kasih banyak-banyak. Untuk korang yang tengah dengar, kalau ada pengalaman buat duit online, share lah kat komen. Jom kita borak lagi kat sana. Jangan lupa subscribe dan kita jumpa lagi.